بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, bertemu kita dalam kuliah buku himpunan Risalah Akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tuan-tuan dan puan-puan, risalah beliau berjudul Masail al-Jahiliyah, budaya dan kebiasaan masyarakat jahiliyah. Dan pada hari ini kita akan bahaskan perkara yang ke-47, tuan-tuan, ya. Kita akan bahaskan perkara yang ke-47 dalam buku ini, mengenai budaya dan amalan masyarakat jahiliyah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi mereka dan memerintahkan, dan kita umat Islam diperintahkan supaya menyelisihi masyarakat jahiliyah dalam perkara ini. Jadi boleh kita lihat perkara yang ke-47, penulis Syekh Muhammad, beliau mengatakan masyarakat jahiliyah menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selain Allah. Seperti mana firman Allah, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat Allah yang melimpah ruah itu, kemudian mereka tergamak untuk mengingkarinya. Ya, surah An-Nahl ayat 83. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang dimaksudkan oleh penulis dalam perkara 47 ini ialah bahawa masyarakat jahiliyah mereka kufur nikmat. Mereka mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengakui bahawa nikmat tersebut daripada Allah. Kemudian mereka menisbahkan nikmat itu, ya. Kemudian mereka nisbahkan nikmat Allah itu kepada selain Allah. Yang ini maka mereka berbuat kufur, ya, mereka bersifat kufur, dan dalam masa yang sama mereka bersifat syirik. Ya, mereka kufur dengan Allah dan mereka syirik, ya, terhadap Allah Subhanahu Wa Taala apabila mereka nisbahkan suatu nikmat itu kepada selain Allah, ya. Sedangkan tidak mengakui suatu nikmat yang Allah kurniakan itu sebagai nikmat Allah, itu adalah perbuatan kufur. Kufur yakni menidakkan sesuatu, ya, tidak mengakui sesuatu. Seperti mana kalau tidak mengakui satu nikmat Allah, maka itu adalah perbuatan kufur. Demikian kalau dinisbahkan suatu nikmat itu, dinisbahkan suatu nikmat kurniaan Allah itu kepada selain Allah, maka itu syirik, ya. Itu adalah perbuatan syirik. Jadi penulis nak mengatakan dalam perkara 47 ini bahawasanya antara amalan dan sifat masyarakat jahiliyah ialah bahawa mereka bersifat kufur nikmat, dan dalam masa yang sama mereka bersifat, ya, antara perbuatan atau antara sikap mereka ialah mereka menyandarkan suatu nikmat Allah itu kepada selain Allah, ya. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengetahui akan suatu nikmat kurniaan Allah itu, tetapi kemudian mereka bertindak mengingkari nikmat Allah itu. Kemudian Allah mengatakan, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir, ya.
Tinggal lagi ada beberapa pandangan ya, para ulama mengenai tafsiran ayat ini. Apakah nikmat yang dimaksudkan, ya, apakah nikmat yang dimaksudkan dalam ayat ini secara khusus, ya. Ada yang mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan nikmat di sini yang dikufuri oleh masyarakat jahiliyah ialah bahawasanya mereka mengetahui atau mereka mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui kebenaran Rasulullah dan kebenaran risalah yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hanya sahaja sekalipun demikian mereka mengingkari baginda dan juga risalah yang dibawa oleh baginda kerana sikap sombong, ya, kerana sikap, ya, melampau mereka. Sedangkan dalam diri mereka mengakui hakikat kebenaran dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kerana ini dinyatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Allah mengatakan, sungguh kami mengetahui bahawa apa yang mereka ucapkan itu membuatkan engkau, wahai Muhammad, merasa sedih. Kemudian Allah kata, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Sesungguhnya mereka, yakni orang-orang jahiliyah, mereka tidak mendustakan engkau. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Hanya sahaja orang-orang yang zalim, ya, mereka bersikap juhud, mereka menidakkan, ya, ayat-ayat yang Allah turunkan. Mereka tidak mendustakan kau. Yani dalam diri mereka tahu bahawa engkau berkata benar. Hanya sahaja mereka bersikap menidakkannya. Ya, mereka bertindak menidakkan kebenaran risalah yang engkau bawa itu. Sekalipun pada waktu yang sama dalam hati mereka mengakuinya. Ya. Maka mereka mengakui nikmat Allah dengan mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan ke atas manusia. Mereka mengakui perkara tersebut dalam hati mereka, tetapi mereka mengkufurinya, ya, dengan lisan, ya, perkataan mereka. Mereka menidakkan risalah baginda itu dan memusuhinya. Itu, ya, salah satu tafsir ayat ini. Ada tafsiran yang kedua, pandangan yang kedua, ya, mengatakan bahawa mereka mengakui nikmat-nikmat Allah yang Allah sebutkan, yang Allah telah sebutkan dalam ayat ini secara khususnya. Mereka mengakuinya tetapi kemudian mereka, ya, mengingkarinya. Dengan erti kata mereka menisbahkannya kepada selain Allah. Ya. Mereka menisbahkan nikmat-nikmat yang Allah telah sebutkan dalam ayat ini, dalam surah An-Nahl ini, tetapi kemudian mereka menisbahkannya kepada selain Allah. Mereka menisbahkannya kepada diri mereka. Ya, mereka menisbahkan nikmat-nikmat Allah itu kepada mereka sendiri. Ya, bahawasanya nikmat-nikmat itu datang hasil usaha, ya, ikhtiar mereka sendiri. Ya, seperti yang dinyatakan oleh Qarun yang Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat 78,
innama utituhu ala ilmin indi. Ya, apabila Qarun yang Allah kurniakan kepadanya kekayaan yang cukup banyak, tapi kesudahannya dia mengkufurinya dan dia mengandaikan bahawa limpahan harta yang Allah beri kepadanya itu adalah hasil daripada usaha dia sendiri, hasil kecekapan dia, kepandaian dia, kebijaksanaan dia, iaitu menurut Qarun. Sedangkan realitinya dalam diri dia mengetahui bahawa itu sama sekali bukan kerana kebijaksanaan dia, tetapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kerana sikap sombong dan angkuh kesudahannya, dia mengingkari nikmat Allah tersebut. Demikian adalah sikap Qarun, dan seperti mana mereka yang lain daripada kalangan masyarakat jahiliah pada zaman dahulu, dan sampailah ke hari ini betapa ramainya mereka yang kufur dengan nikmat Allah. Jadi nak kata di sini bahawasanya mereka yang bersikap kufur, mereka yang bersifat kufur nikmat, mereka telah menyerupai masyarakat jahiliah dahulu yang turut bersikap sedemikian, mengkufuri nikmat Allah, dan menisbahkan nikmat Allah itu kepada selain Allah, termasuklah menisbahkannya kepada diri sendiri, mengandaikan bahawa nikmat itu datang dengan hasil usaha, ikhtiar diri sendiri dan sebagainya, tidak mahu bersyukur, tidak mahu bertahmid, mengucapkan alhamdulillah, memanjatkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sifat orang jahiliyah, masyarakat jahiliyah dahulu. Sedangkan seorang mukmin yang benar, dia sentiasa menisbahkan segala apa nikmat yang datang kepadanya daripada sekecil-kecilnya sehinggalah sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama sekali dia tidak menisbahkannya kepada dirinya sendiri, kerana itulah realiti hakikatnya. Segala nikmat yang ada pada kita adalah daripada Allah. Baik. Seterusnya kita lihat perkara yang ke-48. Kata penulis Syekh Muhammad, masyarakat jahiliyah mengkufuri tanda-tanda kekuasaan Allah. Masyarakat jahiliyah kufur dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ini perincian lagi, lanjutan daripada perkara yang sebelumnya, perkara yang ke-47. Kalau perkara 47, masyarakat jahiliyah kufur nikmat. Perkara yang ke-48 juga berkait dengan sifat kufur masyarakat jahiliyah. Tinggal lagi di sini, dalam perkara 48 ini mereka kufur dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi antara sikap dan amalan masyarakat jahiliyah ialah bahawa mereka kufur dengan tanda-tanda kebesaran, kekuasaan dan keagungan Allah yang telah diturunkan oleh Allah ke atas Rasulnya dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran, serta kitab-kitab yang lain yang Allah telah turunkan. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala memberi ancaman ke atas mereka yang berbuat demikian. Allah sebut dalam surah Al-A'raf ayat 40,
innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya mereka yang mendustakan tanda-tanda kekuasaan kami dan mereka bersifat sombong angkuh, tidak mengakuinya, tidak akan dibuka untuk mereka pintu-pintu langit. Tidak akan dibuka untuk mereka pintu-pintu langit. Dalam surah Al-Ankabut ayat 23 Allah kata, وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِهِ. Dan mereka yang mengkufuri ayat-ayat Allah dan menafikan hari pertemuan dengan Allah, mereka akan mereka akan dijauhkan daripada rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yani kesudahannya mereka tidak mendapat rahmat Allah tersebut. Ini salah satu daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Diutuskan rasul-rasul, ya. Kedatangan diutuskan seorang rasul itu adalah di antara tanda kekuasaan Allah, ya. Tapi nak kata bukan ini sahaja yang dikufuri, bahkan tanda-tanda yang lain juga, ya, telah dikufuri oleh masyarakat jahiliyah dahulu, ya. Kesudahannya mereka mengkufuri, tidak mengakui tanda-tanda kekuasaan Allah tersebut, malah mereka menentangnya dengan, atau mereka menidakkannya dengan, ya, dengan pandangan akal mereka yang rosak, di samping syubhat-syubhat mereka yang batil, ya. Dan apabila menyebut tentang kufur terhadap tanda-tanda kekuasaan Allah, ini juga melibatkan perbuatan mendustakan mana-mana ayat Allah. Mendustakan mana-mana ayat Allah, dia termasuk dalam perbuatan kufur dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Demikian mereka yang mendustakan mana-mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Kerana ia juga termasuk dalam tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Turunnya Al-Quran dan hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semua termasuk dalam erti tanda-tanda kekuasaan Allah, ya. Kerana ia berlaku dengan kuasa dan izin Allah. Jadi akhirnya barang siapa yang mendustakan mana-mana ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kufur dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Mengenangkan bahawa kedua-dua Al-Quran dan As-Sunnah adalah wahyu. Kedua-dua Al-Quran dan As-Sunnah adalah wahyu daripada Allah. Kerana Allah yang telah mewahyukannya kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mendustakan sebahagian daripada hadis-hadis, ya, seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sesat, ya, sejak zaman dulu sampailah ke hari ini, ketika mana mereka mendapati suatu nas Al-Quran atau hadis yang tidak cocok dengan akal mereka, ya, tidak cocok dengan selera mereka, maka mereka menidakkannya, mereka mendustakannya. Ini golongan ya, golongan yang mendahulukan akal. Golongan yang mendahulukan akal dalam nak memahami persoalan-persoalan agama.
antara kedok mereka ialah mereka mengetepikan ayat Al-Quran atau hadis yang tidak cocok dengan akal mereka. Sehingga lagi nak dikatakan di sini bahawa ini termasuk dalam erti perbuatan ya mendustakan ayat-ayat Allah, ya. Mendusta, kufur dengan ya tanda-tanda kekuasaan Allah. Sedangkan apa yang menjadi kewajipan atas setiap seorang mukmin itu ialah beriman dengan kesemua tanda-tanda kekuasaan Allah. Beriman dengannya dan membenarkannya, di samping beramal dengan tuntutannya, ya. Kerana kesemua ayat-ayat Allah, ya, yang berupa ayat Al-Quran atau hadis, semuanya adalah benar-benar belaka yang tidak ada sama sekali bercampur dengannya apa jua bentuk kebatilan. Seperti yang Allah sebut dalam surah Fussilat, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilun min hakimin hamid, ya. Wahyu Allah itu, ya, tidak bercampur dengannya sebarang kebatilan, ya, dari sudut depannya atau dari sudut belakangnya, dan ia turun daripada Tuhan yang maha bijaksana lagi maha dipuji, ya. Jadi tidak ada sama sekali keraguan, ya, pada kedua Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih itu. Ia semua adalah wahyu-wahyu belaka yang wajib diimani dan wajib diterima dan dibenarkan, ya. Jangan sekali-kali dikufuri dan diketepikan. Baik, itu perkara yang ke-48. Seterusnya kita lihat perkara yang ke-49, tuan-tuan. Masyarakat jahiliyah, ya, kata penulis, menolak ya sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah pun, ya, macam dia berkait juga, ya. Tadi kufur dengan tanda-tanda kekuasaan Allah, yang 49 ini mereka menolak sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, mengetepikannya. Menceritakan mengenai masyarakat jahiliyah, ternyata bahawa mereka berbeza-beza antara satu sama lain. Seperti mana mereka juga berbeza dalam menolak tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka berbeza-beza dalam sikap mereka mendustakan kekuasaan Allah. Maka antara mereka ada yang menolak secara total, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah, dan ada sebahagian daripada mereka yang, ya, beriman dengan sebahagian dan kufur dengan sebahagian yang lain, ya. Termasuklah dalam soal kitab-kitab Allah yang telah diturunkan. Ada yang menolaknya secara total, seperti mana halnya dengan kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin Mekah. Mereka tak beriman sama sekali dengan kitab-kitab Allah yang telah diturunkan. Ketika mana mereka tak beriman pun dengan mana-mana rasul yang diutuskan. Maka kalau dah tak beriman dengan mana-mana rasul, ya, seperti mana halnya dengan masyarakat musyrikin Mekah, maka mereka tidak akan juga beriman, ya. Mereka menolak juga kesekalian kitab-kitab Allah yang diturunkan, yang telah diturunkan. Tetapi dalam masa yang sama, dalam kalangan masyarakat jahiliah ini
ada yang beriman dengan sebahagian kitab dan menolak sebahagian kitab yang lain. Seperti mana halnya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dalam kalangan mereka, ya, atau kita kata mereka ini beriman dengan sebahagian kitab dan kufur dengan sebahagian yang lain. Sedangkan realitinya, barang siapa yang kufur dengan sebahagian kitab itu, dia telah kufur dengan kesemua kitab itu. Seperti mana yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 85, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebahagian kitab dan kufur dengan sebahagian yang lain? Fama jaza'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayat. Sedangkan tiadalah, ya, balasan bagi siapa yang berbuat sedemikian melainkan kehinaan, ya, melainkan dia akan ditimpakan dengan kehinaan. Jadi itu keadaan golongan Yahud dan Nasara, ya, ketika mana mereka tidak beriman kecuali dengan apa yang, ya, menepati selera mereka. Ada pun yang menyalahi, ya, cita rasa mereka menidakkannya, mereka mendustakannya. Sedangkan kesudahannya, sikap mereka itu tidak akan berguna sama sekali. Tidak akan memberi mereka apa juga manfaat ketika mana mereka mendustakan sebahagian daripada kitab-kitab Allah yang telah diturunkan itu. Sedangkan yang sewajibnya hendaklah diterima kesemua kitab-kitab Allah yang telah diturunkan itu. Seperti mana keadaannya dengan Al-Quran, wajib diterima kesemua, ya, isi kandungan Al-Quran itu. Jangan dinafikan dan jangan didustakan walau satu surah, walaupun satu ayat, walaupun satu kalimah. Kerana barang siapa yang kufur dengan walau satu ayat, walau satu kalimah dalam Al-Quran itu, dia telah kufur dengan kesemua Al-Quran itu, ya. Demikian halnya dengan kita lihat, ya, dalam kalangan sebahagian mereka yang menerima sebahagian ayat Al-Quran itu dan mendustakan sebahagian ayat Al-Quran yang lain. Seperti mana halnya dengan mereka yang mengatakan bahawa sesungguhnya Al-Quran itu makhluk, ya. Ada dalam kelompok dalam kalangan orang Islam yang kata bahawa Al-Quran itu makhluk. Sedangkan ini adalah perkataan kufur, ya. Kufur dengan sebahagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Al-Quran itu adalah antara tanda kekuasaan Allah. Tapi ada kelompok dalam kalangan orang Islam yang kata bahawa Al-Quran itu makhluk. Bukan kalamullah, tapi dia makhluk dari sudut lafaz dan juga maknanya, ya. Ada yang kata macam tu. Dan ada yang kata, oh, Al-Quran itu makhluk dari sudut lafaznya, tetapi maknanya daripada Allah. Seperti mana halnya dengan orang Asy'ariyah. Sedangkan kenyataan-kenyataan yang seperti ini mendustakan Al-Quran itu sendiri, ya. Akhirnya barang siapa yang kata Al-Quran itu makhluk, lafaz dan maknanya, seperti mana halnya dengan orang-orang Jahmiyah, atau mereka yang kata bahawa Al-Quran itu makhluk dari sudut lafaznya tetapi maknanya daripada Allah, ya, maka ini juga, ya, ini juga adalah perkataan kufur, ya. Perkataan dia kufur. Adapun orangnya maka bergantung, ya. Sekiranya orang itu hanya mengungkapkan perkataan ini, ya, atas dasar taklid, ya, maknanya dia jahil, dia tak faham apa hakikat sebenar maksud perkataannya itu, ya,
maka dia perkataan dia kufur, tapi dia sendiri, ya, dia sendiri tidak, sekalipun dalam masa yang sama dia dia ya, dia dia menyimpang, ya, daripada kebenaran, ya. Ini kerana kita orang Islam perlu menegaskan bahawa Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran adalah kalamullah dari sudut lafaz dan maknanya, huruf-huruf, ya, dan juga kesemua ayat-ayatnya. Kesemuanya adalah kalamullah, ya, adalah firman Allah, kata-kata perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesemuanya datang daripada Allah belaka. Tidak ada sama sekali yang makhluk yang datang daripada selain Allah dan seumpamanya. Ya, ini adalah perkataan yang mereka yang mengandaikan seperti itu, ya, mereka menyalahi kebenaran. Dan kita katakan di sini, kita khawatir mereka, ya, tergolong dalam kalangan mereka yang menolak sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah, ya, seperti yang disebut oleh Syekh Muhammad dalam perkara yang ke-49 ini. Kemudian kita lihat, tuan-tuan, seterusnya perkara yang ke-50. Perkara yang ke-50, kata penulis masyarakat jahiliyah berkata, ma anzalallahu ala basharin min syai'. Allah tidak menurunkan kepada manusia sesuatu apa pun. Surah Fussilat ayat 22. Apa yang dimaksudkan dengan perkara yang ke-50 ini? Ialah bahawasanya, ya, dalam kalangan masyarakat jahiliyah itu ada yang, ya, mendustakan kitab-kitab yang telah diturunkan, ya, mengingkari wahyu itu kesemuanya, menidakkan, ya, menidakkan kitab yang telah diturunkan, menidakkan wahyu yang telah diturunkan ke atas seseorang rasul itu, seperti mana yang berlaku ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila risalah yang beliau bawa itu dinafikan, kitab Al-Quran yang Allah turunkan ke atas baginda, ya, didustakan. Dan tiadalah sebab yang membuatkan mereka berkata sedemikian melainkan adalah hasad, ya, sikap hasad mereka terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah menyanggah, Allah menolak kenyataan mereka ini, ya, kenyataan mereka dalam surah Fussilat ini, ya, ayat 22 ini, dengan Allah mengatakan, ya, qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Barangkali lebih tepat lagi kalau di ayat ini ayat ini disandarkan kepada surah Al-An'am ayat 22, ayat 91. Al-An'am ayat 91, ada mungkin, ya, ada ralat di situ, tapi lebih tepat lagi kalau dinisbahkan ayat ini kepada surah Al-An'am, ya, ayat 91, kerana ada jawapan, ya, pada bahagian ayat yang seterusnya. Apabila Allah mengatakan, qul man anzalal kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakanlah, siapakah yang telah menurunkan kitab yang dibawa oleh Musa, ya, sebagai cahaya dan petunjuk buat manusia, ya. Ini sanggahan terhadap orang-orang Yahudi, ya, secara khususnya, ya, kerana mereka menerima kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, nabi mereka, ya,
Jadi sekiranya mereka beriman dengan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, maka mengapa mereka berkata seperti yang mereka ungkapkan di sini, Allah tidak menurunkan kepada manusia apa pun, ya. Ini kenyataan orang-orang Yahudi. Mereka berkata sedemikian, sedangkan pada waktu yang sama mereka beriman, ya, bahawa kitab yang dibawa oleh Nabi Musa itu datang daripada Allah. Nak kata bahawa mereka kontradik lah, ya. Orang-orang Yahudi mereka kontradik. Seperti mana halnya dengan orang-orang kafir secara amnya. Mereka hidup dalam kontradik. Mereka berkata macam tu, ya, sebagai jawapan untuk mereka nak mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ungkapan mereka ini diucapkan untuk nak mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itulah perkataan mereka ini kontradik. Apabila mereka beriman dengan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, ya, sebagai kitab yang datang daripada Allah, ya. Tapi itulah kenapa mereka nafikan, ya, kenapa mereka kata Allah tidak menurunkan kepada manusia sesuatu apa pun. Ayat perkara, ya, kenyataan ini ditujukan kepada Nabi Muhammad dan diucapkan begitu kerana, ya, kerana sifat hasad mereka, ya, kerana sifat hasad, kerana tak dapat nak terima hakikat bahawa, ya, Allah telah bertindak sedemikian. Mereka tak dapat nak terima hakikat itu, dan kesudahannya mereka mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak berasas seperti ini. Kemudian kita lihat perkara yang ke-51, ya, kenyataan mereka mengenai Al-Quran. In hadza illa qaulul bashar. Ini antara, ya, pendirian dan sikap masyarakat jahiliah dahulu mengandaikan bahawa Al-Quran itu adalah kata-kata manusia. Bukan kata-kata Allah, bukan firman Allah, tapi kata-kata manusia. Seperti yang diucapkan oleh seorang lelaki bernama Al-Walid bin Al-Mughirah. Ya, beliau mengungkapkan perkataan ini. Ya, tiadalah, ya, sesungguhnya Al-Quran itu tidak lain hanyalah perkataan manusia. Padahal Al-Quran adalah kalamullah. Allah bercakap dengannya secara hakikat dan mewahyukannya kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantara Jibril. Maka Al-Quran itu adalah benar-benar, ya, perkataan Allah. Dan Allah turut menisbahkan Al-Quran itu kepada perkataan dia. Seperti dalam surah Taubah ayat yang ke-6, Allah kata, hatta yasma'a kalam Allah. Sehinggalah dia dengar atau sehinggalah dia tunduk kepada perkataan Allah. Dalam surah Al-Fatih ayat 15 Allah kata, yuriduna ayyubaddilu kalam Allah. Mereka, yakni orang-orang kafir, mahu mengubah kalam Allah, mahu mengubah perkataan Allah, ya. Jadi jelas Allah menegaskan bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah, perkataan daripada Allah. Dan ini kita kata pegangan dan pendirian golongan ahli sunnah wal jamaah. Mereka yang teguh berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan realitinya masyarakat jahiliyah dahulu, kaum musyrikin dahulu, kaum musyrikin Mekah, mereka mengakui dalam diri mereka bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah dan bukan daripada perkataan Nabi Muhammad. Ini mengenangkan bahawa mereka ialah yang paling faham tentang, ya,
ketinggian laras bahasa Al-Quran itu. Dan mereka sedar kalau ia Al-Quran itu daripada perkataan Nabi Muhammad, nescaya mereka akan dapat mengemukakan ya perkataan-perkataan yang seperti Al-Quran. Ketika mana Nabi Muhammad itu manusia sama seperti mereka. Jadi Al-Quran kalau dia datang daripada manusia, datang daripada Muhammad, maka apakah yang akan menghalang mereka daripada mendatangkan apa yang seperti Al-Quran? Ya. Tambah lagi Allah telah mencabar mereka dalam Al-Quran. Allah cabar supaya manusia datangkan apa yang seperti Al-Quran. Allah cabar manusia supaya mendatangkan 10 surah Al-Quran. Kalau susah sangat, bawa satu surah yang seperti Al-Quran. Seperti salah satu daripada surah Al-Quran. Tapi kesudahannya manusia tak mampu. Dan dan cabaran ini telah diberikan ya semenjak 1400 tahun dahulu. Sampai ke hari ini manusia tak mampu nak menyahut cabaran tersebut. Ya. Tetapi ironi kita lihat manusia dari dulu sampai ke hari ini, ya, ada dalam kalangan manusia yang masih degil, ya, masih sombong, mengandaikan bahawa Al-Quran itu ya daripada perkataan Nabi Muhammad, ya, perkataan manusia, bukan wahyu dan sebagainya. Padahal manusia sampai hari ini tak mampu nak mendatangkan apa yang seperti Al-Quran, ya. Maka ini semua menunjukkan bahawa Al-Quran itu adalah wahyu, ditambah lagi dengan banyaknya ilmu-ilmu, ya, perkara-perkara yang disebut, yang dinyatakan dalam Al-Quran yang tak mungkin ya diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak lagi lah, ditambah lagi dengan percanggahan mereka apabila sebahagian mereka mengatakan bahawa Al-Quran itu adalah sihir, ya, bahawa isi Al-Quran itu Rasulullah telah mempelajarinya daripada golongan ahli kitab. Mereka berselisih, mereka pun tak, macam hilang punca, tak tahu ya nak kata apa tentang Al-Quran ini, ya. Sejak kata Al-Quran ini sihir, sejak kata Al-Quran ini syair, sejak kata ya Rasulullah pelajari Al-Quran ini daripada golongan ahli kitab, ya. Mereka tidak sepakat ya dalam penolakan mereka terhadap Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa tiadalah mereka ini melainkan orang-orang yang mengikut hawa nafsu, ya, menolak Al-Quran kerana menolak Al-Quran dengan akal dan hawa nafsu mereka, ya, kerana tak cocok dengan selera mereka. Wal'iyadu billah. Sedangkan kita sebagai seorang Muslim, kita yakin dan tegas mengatakan bahawa seluruh Al-Quran, ya, isi dan maknanya adalah daripada Allah Subhanahu wa taala yang wajib diterima dan diimani sepenuhnya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti di situ. Ya, kita akhiri dengan tasbih kafarah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.